Saya harap yang baik. Saya datang pun dengan niat baik. Saya tak ada apa pun. Of course saya datang, saya nak selamatkan lah apa yang tu. Memang tanggungjawab saya datang kat sini hari ni. Macam hari tu tak dapat datang sebab saya ada masalah sikit. Saya ada kerja, jadi hari ni saya datang untuk menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami, seorang ayah. InsyaAllah, doa baik-baik je. Okay? Sorry. Melalui lawyer je boleh. Dia tak bagi, dia adalah sekatan yang dilakukan. Masih di blok kamar? Ada beberapa roadblock. Ada beberapa roadblock yang susah nak sampai. Itulah, so terpaksa kita hanya surat menyurat je. Ada macam zaman dulu kan. Tapi mungkin saya hantar pakai burung lepas ni. Saya nervous sebenarnya. Saya tak pernah sampai tempat-tempat macam ni. Jadi saya tengah nak overcome dia ni. Benda ni sangat tak best untuk saya. Saya tak happy pun untuk sampai sini sebenarnya. Just saya nak selamatkan lah. Hari ni Kamal datang dengan siapa? Boleh share? Hari datang kita mandi dengan siapa? Saya dengan lawyer saya je, dengan kawan saya yang tak payah bayar. Daripada lama dah kan? Daripada 27 hari bulan. September. Lama dah, tapi faham lah perempuan maju ke semua. Okay. Bye. saya tempoh dia lah korang. Okey je, tak adalah okey, memang tak okey lah. Tapi saya cuba nak, saya tak sangka lah ending dia saya kena ke sini, itu je. Saya sayang sebenarnya.